Okay, siapa yang join tu boleh perkenalkan diri, bagi tahu siapa, daripada mana. Kalau ada benda nak di-share-sharekan, selamat datang pada siapa yang baru join. Anyone from outside from this country can introduce yourself, where you come from. Kalau siapa yang datang daripada Malaysia, boleh bagi tahu daripada mana, negeri mana, siapa yang baru join. Okey, saya tak tahu nak letak beg kuning ke tak dalam live ni, sebab live yang sebelum ni tak ada siapa pun yang tengok, yang join. Jadi untuk live ni saya nak tengok je, tengok pada viewer je. Kalau ada sambutan, okey lah. InsyaAllah saya akan update lah live ni macam mana. Okay, siapa yang baru join tu perkenalkan diri ya. Bagi tahu siapa, daripada mana. Kalau siapa yang nak beli order online, boleh cek saya punya akaunnya dekat bahagian showcase tu. Jadi saya tak letaklah beg kuning kat sini. So siapa-siapa kalau nak beli anytime pun boleh lah, kalau nak order. Sebenarnya saya dah tak jadi agent dropship dah. Yang ni akaun saya ni lebih kepada affiliate. Jadi kalau saya nak promote barang tu, bukan promote barang Sabela saja. Semua jenis item yang ada dalam showcase tu lah saya promote. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Kalau ada apa yang confuse dalam fikiran tu, bagi tahu je. Kalau saya ada jawapan, saya akan bagi tahu jawapan. Tak kira lah nak tanya pasal benda yang tak ada kaitan dengan saya promote barang dalam online ni pun tak apa. Nak tanya pasal saya pun tak apa. Asalkan soalan tu kenalah dan saya boleh jawab lah.
Ya, saya Ustazah Kafar, sekolah Tok D. Ni siapa ni? Haziq ya? So, maknanya dia yang bagi komen ni, maknanya tak ada masalah lah nak letak komen dekat saya punya live ni. Dari segi saya takut saya salah-salah setting ke apa. Maknanya boleh lah kalau siapa yang join ni nak bagi komen. Saya pun sebenarnya tak reti sangat. Saya bukannya selalu sangat buat live ni. Mana yang saya boleh baiki, saya akan baiki lah. Saya akan tambah baik lah maksudnya. Pada live saya ni. Kalau ada yang kurang. Oh ya ke? Dah jam 4. Haziq, boleh bagi tahu mana penuh tak? Saya pun dah tak ingat sebab murid saya ramai sangat. 4 IK. Oh. Dah sekarang ni belajar kat mana dah sekarang ni? Ke masih kalau dah jam 4 tu sekarang ni masa selesai belajar saya masa dah jam 4. Sekarang Haziq dah umur berapa dah? Tahun bila tu? Kadang-kadang saya tengok nama akaun ni dia tak letak nama betul. Jadi saya nak kenal murid saya macam mana, nak kenal kawan satu sekolah macam mana. Dia orang tak letak nama betul-betul. Dia orang letak nama gambar lain, nama lain. Jadi kalau nak masuk saya punya, nak join saya punya live, bagi tahulah nama. Haziq Mikail. Haziq Mikail sekarang dah darjah berapa? Kalau masa 4 IK, saya memang pernah ajar darjah 4 dulu. Tahun bila entah. Dalam dah 2-3 tahun lepas rasanya. Oh, sekarang dah darjah 6. Maknanya kalau 2 tahun lepas lah. Ni tahun ni 2026. 25, 24. Ya. Saya ngajar jam 4 dulu kan. Awak sekolah dengan Anik Amsyar ke? Awak ada sekolah dengan Anik Amsyar tak? Ingat lagi tak dengan Anik Amsyar? Saya selalu nampak status dia kat WhatsApp. Darjah 6. Maknanya betul lah awak. Saya memang ngajar darjah 4 masa tu. Kelas 4 IK ya. Bukan 4 IM ke? Awak dah masuk kelas IK ke? Darjah 6 IK ke? Saya rasa masa 2 tahun lepas saya ajar 4 IM. Tak ingat lah. Oh. Sekarang ni kelas mana sekarang awak belajar? 6 IK ke? Darjah 6. Awak selalu ke masuk live ni? Saya pun jarang buka live TikTok. Biasa saya update video je. Live saya jarang buat. Salah saya nak letak beg kuning ke tak? Macam-macam isu orang kata sekarang ni beli online ni. Saya pun tak tahulah. Kalau siapa-siapa boleh bagi cadangan, boleh bagi je. Kalau cadangan tu kenalah. So maknanya live ni memang boleh lah. Live saya ni setting untuk letak komen ni tak ada masalah lah kan. Maknanya kalau siapa yang join tu, saya ingatkan dia tak boleh nak letak komen. Masalah setting ke apa. Kan? Siapa ni? Yang invite untuk join as a guest ni saya tak berapa reti sangat.
Saya tak tahulah live ni macam mana. Live ni saya buat sekadar untuk ni je. Untuk saya tengok viewer je. Terpulang lah. Kalau siapa nak beli order kat bahagian kat showcase, saya nak order beli online tu pun tak ada masalah. Kalau tak nak beli pun tak apa. Okay, siapa yang baru join tu boleh perkenalkan diri ya. Bagi tahu daripada mana. Okey, kalau siapa yang baru join ni, kalau tak cakap apa-apa, tak komen apa-apa, saya pun malas nak komen apa-apalah. Saya pun senyap je lah. Kalau orang lain senyap, saya pun senyap lah. Sebab saya tak tahu yang masuk, yang view ni daripada mana. At least bagi salam. Dan bagi tahu tinggal kat mana. Tak cakap alamat pun, negeri mana pun tak apa. Terengganu ke, Kuala Lumpur ke, Melaka ke, Sabah ke. Okey, siapa-siapa yang baru join boleh perkenalkan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
على الفلاح حي على الفلاح Ya, kelas الله hafal. أكبر Sudah kelas hafal. Siapa ni? Murid saya ke ataupun yang kerja dekat sekolah ke, cikgu ke? لا Kat rumah? إله إلا Dekat rumah saya, kat kampung lah. Dari jam 4? Dari jam 4 tahun ni ke ataupun tahun lepas ke macam mana? Memang tahun ni dah jam 4 lah. Nama apa ah? Kalau saya ingat nama mungkin saya akan tengok balik lah. Saya tengok balik kod senarai nama kelas saya yang tahun lepas kod saya simpan lagi. Nama apa ni? Nuyin. Ada kat rumah sekarang ni. Okey, untuk share pasal tips Muslim Fashion, memang asalnya live ni saya daftarkan untuk bisnes Muslim Fashion. Tapi masa tu saya daftar sebagai ejen dropship. Masa tu saya tak jadi affiliate lagi. Lepas Sabela kan dah tutup kilang kan. Dan kebanyakan semua yang jadi ejen dropship tu semua bergerak secara sendirilah. Jadi seller. Tapi masalahnya sekarang saya tak jadi seller. Saya ambil commission sebagai affiliate je. Dan bila ambil commission sebagai affiliate, saya tak jual Sabela saja. Barang-barang lain pun saya jual. Bukan baju saja, bukan kain tudung saja. Macam-macam lah. Buku pun ada, buku Iqra, buku Al-Quran, macam-macam. Jadi saya nak buat live ni, saya nak tengok dulu viewer ni banyak mana. Orang masuk ke tak, orang join ke tidak. Kalau ada sambutan orang join, ada komen, saya semangat sikit nak buat live lagi lepas ni. Nak terangkan apa untuk live saya yang akan datang. Bukannya saya tak nak kongsi tips pasal Muslim Fashion dekat sini. Kalau siapa yang dah biasa jadi affiliate jual barang online tu, mungkin diorang faham lah. Awak nama apa ni? Nuyin ni? Dah jam 4? Ya, sekolah Tok D. Kat sekolah Tok D. Siapa yang dia biasa buat live ni bagi tahulah, bagilah cadangan sikit. Saya jarang buat live, saya tak tahu macam mana live ni. Saya takut nanti kena scam ke apa ke. Kan kalau ada orang yang komen ataupun yang order online kat saya punya account kata kena scam lah apa kan, orang salahkan saya pula. Jadi bagilah cadangan apa-apa kan. Janganlah senyap je.
Kalau semuanya masuk join senyap je, saya pun senyap jugalah. Dan kalau tengok macam tak ada apa-apa perkembangan, saya mungkin setakat ni sajalah live-nya. Baik saya update status video saja. Buat video, rakam video, letak je dekat ni. Saya punya post account. Tak payah buat live. Tak kira lah nak untuk buat video untuk promote barang ke apa kan. Dan untuk dalam saya punya akaun ni ada juga buku-buku. Al-Quran pun ada, buku Iqra' pun ada, buku Kafa pun ada. Macam-macam. Waalaikumsalam, Zuan. Daripada mana ni? Siapa yang baru join boleh perkenalkan diri ya. Duduk kat mana? Daripada mana? Orang Terengganu ke? Orang Kuala Lumpur ke? Ustazah hai. Terengganu. Kalau ada siapa-siapa yang kenal saya, bagi tahu ya. Kau orang kampung saya ke apa ke kan? Kadang-kadang saya tak nampak nama letak nama-nama pendek. Kalau ada orang yang kenal saya ataupun saya kenal dia kan. Nama Auni ya. Saya duduk kampung ni kat area Bukit Payung. Kenal Ustazah. Awak belajar sekolah Tok D ke? Awak dah jawab apa dah sekarang ni? Murid saya dulu ke apa? Ataupun ke siapa ni? Tadi ada seorang bagi tahu nama dia Haziq. Haziq Mikail. Dia dah darjah 6 dah. Awak pada form 1. Awak pernah belajar dengan saya ke dulu? Masa kelas Kafa? Form 1 dah Saya pun dah tak ingat dah kalau siapa. Dah ramai dah. Saya dah mengajar dah lebih daripada dah 10 tahun. Saya start mengajar 2014. Sekarang murid saya sekarang semua dah besar-besar dah. Mungkin ada dah masuk universiti, dah masuk kolej matrikulasi dah agaknya. Yang pernah jadi murid saya dulu. Ya, sekolah Tok D. Saya mengajar Tok D lah. Form 1 dah. Form sekolah mana? Sekolah menengah kat mana? Yang Auni ni. Okay, siapa yang baru join tu boleh perkenalkan diri ya. Oh, sekolah Sultan Mansur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam abang, apa khabar? Sekolah Sultan Mansur tingkatan 1. Auni ni dulu pernah belajar dengan saya ke? Masa kelas Kafa dulu? Dah. Oh, mungkin awak belajar dengan lain lah. Dengan cikgu lain lah kot. Awak kelas mana dulu? AI Summary, sembang tentang bisnes fashion dan buku-buku pendidikan.
Saya kena tengok viewer dulu. Saya pun jarang buat live. Nak kena tengok orang, kalau ada siapa yang beli tak ada masalah lah. Ini masalahnya, video pun tak ada orang view. Jadi saya bersalah nak cakap pasal bisnes apa. Saya ngajar lagi. Kalau saya tak ngajar, saya jadi affiliate 24 jam tu lain. Ni nak kerja lagi. Jadi kalau nak mengajar buku, nak promote buku tu mungkin boleh lah. Sebab dulu saya buat akaun, buka akaun ni atas saya daftar sebagai dropship, agent dropship. Dan sekarang Sabela dah tutup kilang dah. Jadi saya jadi affiliate je lah sekarang ni. Jadi affiliate ni bukan baju-baju Sabela saja. Semua benda yang ada dalam TikTok live ni saya jual sebagai affiliate untuk commission and affiliate lah. Tapi tak ada orang klik pun, tak ada orang follow, tak ada orang tengok pun barang-barang dalam tu. Setakat tengok video je. Ordernya tidak. Darjah 6 Ibnu Haytham 6 IH. Oh 5 IH. Kalau saya masuk pun mungkin masa time untuk ganti-ganti cikgu je lah kot. Saya pun dah tak ingat dah. Okay, Syakira. Okay, Assalamualaikum. Siapa yang baru join tu follow, boleh tekan ya. Tap. IT Oping maju adik saya. Adik awak mana? Bagi tahu nama dulu. Saya kena tahu dulu nama, baru saya ingat. Kalau tak bagi tahu nama, saya tak tahulah yang mana satu. Murid saya ramai. Kelas banyak. Yang tahun-tahun dulu, yang masa saya mula-mula ngajar dulu. Akila. Darjah berapa Akila? Ada yang tahun ni ada nama Akila. Oh, darjah 2. 2 Intan. Ya, 2 Intan. Saya ngajar 2 Intan lah tahun ni. Okey, siapa yang kenal saya sebagai Guru Kafa tu, boleh tengok. Saya ada jual juga buku. Ada buku kafa pun ada, buku Iqra pun ada. Tapi saya tengok dekat page tu macam kadang-kadang dia tak update. Itu yang lama punya. Saya tak tahu stok dia ada lagi ke tak. Kalau ada stok tak apa, awak bolehlah nak order dekat situ. Klik je dekat situ. Ada dekat bahagian showcase. Saya tak letaklah beg kuning kat sini. Pasal dulu saya dah pernah buat live, saya letak beg kuning, orang tak masuk, orang tak cakap dengan saya pun. Saya cakap seorang-seorang. Jadi saya nak tengok viewer je lah dulu. Saya tak letak lagi lah beg kuningnya. $5 IK. Oh, maknanya awak pun sekolah Tok D jugalah dulu, IT Openg. Itulah saya kata kalau kenal saya bagi tahu nama. Sebab saya ngajar kat sekolah Tok D ni dah 10 tahun lebih dah. Jadi murid-murid saya yang dulu-dulu tu mungkin sekarang dah besar. Dari buka akaun TikTok dia. Lepas tu dia buka akaun, dia tak letak nama dia sendiri. Dia letak nama lain. Letak gambar lain. Jadi saya nak kenal macam mana. Awak kena kenal lah, bagi tahulah. Oh, saya tahu. Okay, kalau siapa yang masih lagi belajar dekat kelas dekat sekolah Tok D tu baru darjah 4 ke, darjah 3 ke, darjah 2 ke. Saya sekarang ni saya ngajar tahap 1. Jadi try lah tengok kok kalau ada lagi stok untuk buku kafa tu kan. Dekat showcase saya tu. Boleh try tengok.
Nak WhatsApp saya dulu pun boleh. Tapi setakat ni buku latihan kalau dalam kelas mengajar pakai buku latihan je. Kalau buku kafar modul tu saya untuk saya sendiri je lah. Murid tak wajib beli. Cikgu je yang wajib kena ada. Adik awak nama Umda. Nama apa adik Auni tu? Nuha? Ya, saya Norazila. Ada siapa nama-nama yang kena saya bagi tahu ya? Macam-macam lah sekarang ni. Budak-budak zaman sekarang ni boleh tahan ya. Kalau dah jam 4, dah jam 5, dah tahu dah live TikTok ni macam mana. Saya tak tahu pun. Lagi advance daripada cikgu. Tak boleh nak ajar dah macam ke dulu-dulu sekarang ni, budak-budak sekarang ni. Saya sekolah Dua Guling dulu. Masa zaman sekolah menengah dulu, saya sekolah Dua Guling. Daripada tingkatan 1 sampai habis SPM. Nuha ni yang mana Nuha? Nama apa? Kalau saya ingat bagi tahu nama saya mungkin saya ingat kot kalau masa sekolah dulu. Pernah satu sekolah dengan saya dulu ke? Oh, sekolah Sultan Mansur. Tapi masa saya sekolah dulu, saya selalu naik bas dan selalu naik bas sama dengan budak-budak sekolah Sultan Mansur. Dan saya boleh kenal lah budak-budak Sultan Mansur. Masa saya naik bas sekolah dulu, masa saya duduk kat sekolah Dua Guling dulu. Oh, nama Norazila. Kebetulan nama serupa. Bukanlah tu maknanya. Saya cuma ada seorang sepupu. Sepupu saya sekolah Sultan Mansur. Memang ada ramai. Norazila. Ada. Nama Zila juga. Sekolah Sultan Mansur. Saya pun kenal dia. Dia sekolah, rasanya dia sekolah sekejap je dengan saya, Dua Guling. Lepas tu dia keluar. Saya pun tak ingat dah. Tak lalat sama. Ya ke? Tak lalat. Besar sangat ke tak lalat muka saya ni? Entahlah. Dalam dunia ni ada 7 orang muka serupa kan orang kata. Bangsa lain-lain pun ada yang serupa. Siti apa? Nama penuh apa? Siti apa? Wahida kelas IM. Oh, Wahida kelas IM. Saya tak ingat lah. Kalau kelas saya tak mengajar mungkin saya tak ingat. Kalau Akila tadi ada. Nama Akila. Kelas sebab tahun ni saya mengajar kelas 2 Intan. Ramai je muka serupa sekarang ni. Saya memang ada kembar. Dan bukan kembar saya je muka serupa dengan saya. Ramai je muka serupa dengan kita sekarang ni. Duduk kat mana. Kadang-kadang kita tengok muka orang tu, tengok muka serupa. Tiba-tiba tanya, rupanya cakap bahasa lain. Cakap bahasa Cina lah, bahasa Hindustan lah. Banyak kes macam tu. Nak kongsi buku pelajaran. Sekarang ni saya buat kelas ke?
Saya kena tengok dulu viewer saya ni siapa. Bukannya saya tak nak kongsi benda-benda. Saya nak tengok viewer dulu. Sebab follower saya ramai. Ada yang daripada luar negara. Bukan daripada Malaysia saja. Bukannya nak belagak ke apa. Tapi memang betul. Sebab itulah kalau nak view saya, nak masuk live, kena perkenalkan diri. Bagi tahu nama, sekian-sekian. Barulah saya bagi tahu. Boleh cakap apa benda yang perlu dicakap. Kalau yang biasa beli baju, saya akan cakap pasal baju. Kalau yang masuk dekat sekolah, saya akan cakap pasal sekolah. Senang je nak faham konsep tu kan. Tapi permulaan ni saya nak tengok dululah. Nak tengok setting-setting akaun ni, komen tu tak ada masalah. InsyaAllah lepas ni kalau saya ada masa, saya akan buat live lagi. Tengoklah. Kalau ada orang order barang, tengok barang yang diorang order tu apa. Baju ke, buku ke, ataupun benda-benda lain. Kalau tak ada langsung yang order kan, tak payah buat live lagi. Post video je lah dulu. Saya pun bukannya ada masa, banyak masa nak buat live, nak buat video apa semua kan. Kat sekolah tu pun dah banyak kerja dah. Ni pun saya nak cuci masa je nak buat live ni. Okeylah, terima kasihlah kepada siapa-siapa yang sudi masuk view saya, perkenalkan diri, bagi tahu, bagi komen. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan buat live lagi lah. Ya. Kalau siapa yang nak berminat, nak order buku kafa tu, boleh tengok dulu. Sebab saya takut tak ada stok. Kalau tak ada stok, PM saya je lah, WhatsApp saya je lah. Saya tengoklah dekat yayasan tu. Kalau ada stok lagi dekat yayasan pun, saya tak tahu ada lagi ke tak. Tapi setakat ni kalau budak-budak dalam kelas guna buku latihan je. Buku modul tu cikgu je yang kena buat. Husna. Oh, Husna ada live. Husna ada tengah buat apa tu sekarang ni? Kadang-kadang je Husna Kak Zila buat live. Tak ada masa, banyak kerja. Nak tengok follower je sebenarnya sekarang ni. Pak takut ada scammer kan? Ya ke? Saja je nak testing, takut setting komen tu orang tak boleh komen ke apa kan. Itu yang Kak Zila try buat live tu. Sebab kalau buat live letak beg kuning, orang kata kalau buat live lagi senang nak jual kan. Tu yang Kak Zila try buat tu. Kalau buat video saja orang tak tengok. Buat apa tu Husna? Kak Zila pun tak tahu dah. Nak end live dah ni sebenarnya. Okay, insyaAllah. Kasih doa banyak ya. Kak Zila pun doakan untuk Husna juga. Esok nak kena pergi kerja ni. Tak boleh tengok tidur-tidur lewat sangat. Kak kan nak kena buat kerja, nak kena kemah dapur. Kak Zila biasalah kalau ngemah pukul 12 tengah malam baru habis. Tak apalah Terima kasih Husna. Okay, terima kasihlah kepada semua-semua yang join tu. Bajet masa juga ni. Okay. Ada masa insyaAllah saya akan buat live lagi. Berborak lagi. Okay, terima kasih kepada siapa yang memberi komen. Kalau siapa yang ada kenal saya, bagi tahu saya supaya saya kenal, senang nak kenal dia. Senang nak tegur-tegur ke apa kan. Kadang-kadang saya tengok akaun tu dia letak nama, dia tak letak nama dia sendiri, dia letak gambar je. Jadi saya tak tahu siapa. Okay, insyaAllah. Ada masa lagi saya akan buat live lagi. Okay lah, bye. Assalamualaikum.